Konflik keluarga penyanyi Sheila Amzah sebelum ini meraih perhatian ramai di media sosial, terutamanya membabitkan bapanya, penyanyi 80-an iaitu Dato' Andy Lalla yang telah berkahwin lain dengan rakan baiknya sendiri. Namun begitu, kemelut tersebut dipercayai telah terlerai selepas Sheila berkongsi beberapa foto bersama bapanya. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Menerusi perkongsian di Instagram Story, Sheila memuat naik foto anak-anaknya, Seth Uwais dan Ria Akira bersama Andy Lalla, selain turut berkongsi gambar mesra mereka berdua. Akaun media sosial program Melody TV3 turut berkongsi foto Andy Lalla bersama keluarga Sheila dan rata-rata peminat menzahirkan rasa syukur di ruangan komen selepas melihat hubungan baik antara mereka kembali terjalin. Namun, kelibat ibu tirinya yang dinikahi Andy Lalla sekitar tahun 2023 iaitu Siti Munirah tidak kelihatan dalam foto-foto tersebut. Sementara itu, netizen turut tumpang gembira melihat hubungan Sheila dan bapa kembali berbaik. Selepas berkongsi bertemu bapanya, Sheila turut berkongsi momen bertemu ibunya pula iaitu Fauziah menerusi Instagram story date dengan mak pula, tulisnya ringkas. Perkongsian Sheila itu buat ramai peminat terharu apabila hubungan keluarga penyanyi itu kembali jernih.